Assalamualaikum, hello vlog, welcome guys. So hari ni is hari yang aku dengan lagi 4 orang member aku akan pergi travel to California. But basically bukan California aja, banyak state yang kita akan lalu. Kita pergi by car. So macam to be honest, kalau dari sini ke California is 24 plus hours tau, like drive. And kita orang tak nak naik flight, kita nak drive sebab nak lalu bawah, lalu Texas, and then pergi ke kali ujung kiri. Kita orang kat Michigan. So and then balik lalu jalan lain lah. So basically kita akan cuti dalam sebulan. I mean akan pergi trip ni, the whole trip kita ni akan dalam masa sebulan lah. So kita akan cover the whole, like bukanlah the whole US, belah bawah kiri US, bawah kiri, kita kat Michigan. So bawah kiri California, Nevada, Missouri, Texas, semua tu lah, New Mexico semua. And then balik baru naik kat atas sikit, macam tu lah. So apa-apa pun stay tune guys. Doakan kita orang selamat pergi dan balik, amin insyaAllah. Bye, jumpa nanti. Man, jumpa tahun depan kan? Jumpa tahun depan. Jumpa tahun depan. Oh. Start. Dan juga ada nama kat trip tahun depan for 1 year. 1 year kan? For 1 year. Setahun kita travel 1 year. Ada yang macam-macam ni. Travel 2024. Ada lawak lah. Balik 2025. Jangan buat gengsan kan? Jangan buat gengsan. So guys, kita dekat. Nah? Dekat Indiana. Jangan cakap benda yang incriminating kat aku lah. Ya, memang. I love you. Hello vlog, welcome semua guys. So kali ni dah kali kedua ada pergi toilet. LeBron James. Terus ya. Manicure. Kota Missouri kita drifting. Kenapa ni? Pon guys. Balik boleh lah. So is Lansing. Dia macam aku ada something. So sekarang kita orang dekat The Arch, St. Louis. Tempat Abah. Gambar nak recreate gambar Abah dekat depan sana. Rekod lah? Kena rekod lah? Kena rekod lah? Ni rekod ni? Ria ni? Hello. Babi lah. Sabar. Kat kamera. Welcome to Gateway Arch National Park. Dia kata? Ni buffalo. Jangan ambil red Indian ni. White ambil France. Dia farm. So
Half tram. So ni the top of the arch. Boleh nampak city. Sekarang dekat Washington University in St. Louis. Kau ni meja apa? Meja di engineering. Mechanical lah. Ni kalau tak ada pokok-pokok macam tengok dalam gambar abah tu. Macam lain je. So ni rumah Mak dulu. Pernah ambil gambar kat sini. Jadi create gambar. And forest apartment. Apa ada tengok architect ni? Ya. St. Louis Christmas tree. So sekarang kita orang dekat belakang Union Station. Basically Union Station lah. St. Louis Union Station. Salim man? Sikit. Dia sampai hujung sikit. Okay. Nanti kan kau bonyok ke? Dia tunggu ada. Macam diri lah. Ui. Okay. Astagfirullah. Bisa tak? Tak. Mental tak kenapa? Dah tarik tu. Oh, dah mati. Tarik office hari ni. No. Terima kasih, betul. Sini saya. Tak boleh tanya ni. Okey. Tangan panjang. Betul. Bye. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum. Jarang. Okay, kita turun dalam tram. Guys. Turun dalam tram. Ya dulu. Kita tengah on kat atas ni. Kat atas. Tak sampai sikit. Okey. Guys, hari ni Gua nak cakap something ni. hari ni kita nak naik tram pula. So kita datang balik kat The Arch. South Tram to the top. Boleh berdiri lah. Name we received in 2018 when we were reclassified as the 60th National Park in 1935 in order to commemorate President. So dia ada dua ke tu? Doors are closing. We Oh no. in a time capsule. I was a Cross to. boleh naik tangga.
tangga. Basically dia ada dua kapsul. Ada outer capsule dengan inner capsule. Ya, macam baru Ustaz. Sengit. Asal kau tak record full Alright, guys, welcome to the top. As you come out of your tram car, says to the left and up the stairs. Once again, you make it to the top, you'll have around 10 minutes, and then we'll let you know when it's... Balik. Dah lah, baik. Mel. Boleh. Bukan duduk, ada video. Sila ni. Dia tiga terbalik. Benda kat ni. Sekejap. Tidak. Dia naik balik lah. Aduh. Laju tu. Dah ingat lalu perasaan tu. Tak tahu. Ya agak tu. Kena jadi monumen. Kalau masih tak kuat. Betul. Makcik tu kau jadi hitam lah. Betul kita naik. Memang termakan sikit lah. So welcome back guys. Sekali ni Allah, sekali ni record gambar dengan Abah kat Clock Tower ni. So guys, sekarang ni nampak ice cream dekat apa nama kedai? Kau ambil micro ke small? Apa nama? Ya, apa nama kedai ni Mel? Ted Juice. Chat tu sana. Frozen custard. Apa beza? Tu. Ni Beer dia campur mint. campur mint. Ini flavor apa? Coconut campur Oreo. Coconut campur Oreo. Ni concrete dia. Basically dia mix 2 atau 3 ice cream punya flavors. Okay. Aduh sakit gila. Apa? Aduh. Milkshake dia tak? Milkshake dia? Tak ada milkshake. Lepas tu dia hantar ke sini, kita kena pergi. Dah hantar. Okay guys, so sekarang kita akan gerak ke Tulsa. Kita akan gerak ke Tulsa. Tulsa King. Apa nama cerita? King of Tulsa. King of Tulsa. So tadi kita orang stop makan jap. We need to recharge our Lepas energy. Walmart tu. Lepas Walmart tu kita orang makan kat somewhere near Walmart lah, tak tahu apa. Rolla Missouri. So sekarang kita Rolla Missouri. So sekarang kita on the way ke Tulsa. Dan kau ada 4 hours. Apa? Dah tak punya lah. Tapi check bag itu lah. Tapi aku dah lama makan ni lah. Rupanya. Tapi kulit Oh ya. Okay. Aduh. Yoga, man! Die in front of me! Dah semua dekat. Sekarang kita orang dekat the center of universe. Center of Universe. Tapi dia macam Asal? amplified kita orang punya suara tau. Asal? Aku tak tahu nak cakap macam ni. Tapi kau rasa kan? Haa. Ya tadi kat situ kau dengar ke? Lagi. Aku cuba. Tak kau tak dengar langsung. Hello. Dengar je kan? Dengar je. Fakir tu. Tapi macam dengar something macam dia the heck. Hello. Betul bila keluar dah tak ah? Bila keluar tak, tapi tiba-tiba bila kat sini, what the hell? Tak, mula aku tak percaya. Tapi bila aku berdiri kat sini, suara aku jadi macam kuat gila. Ya.